Ramai orang cakap menyewa ni macam bakar duit bulan-bulan. Tapi betul ke? Sebenarnya beli rumah sekarang adalah satu perangkap kewangan yang lagi bahaya. Jom kita bongkar dan dalam masa 90 saat. Kita mula dengan Team Saver. Dengar sini, menyewa bukannya bermaksud anda rugi. Ia beri anda satu benda yang mahal, iaitu kebebasan. Tak suka jiran, lepas kontrak, pindah. Paip pecah, bumbung bocor, telefon je tuan rumah. Kalau anda jenis suka merantau, kerja selalu tukar lokasi atau tak nak pening, fikir kos baiki rumah yang kadang-kadang tak masuk akal, menyewa adalah langkah paling bijak. Rahsia nak kaya kalau menyewa? Duit lebihan yang anda jimat dari bayaran pinjaman bank tu, anda laburkan terus dalam pelaburan. Katakan ASMB, EPF, lepas tu ETF. Benda tu semua boleh mendapatkan pulangan. Mungkin setaraf beli rumah. Sekarang tim beli rumah pula. Beli rumah ni ibarat tabung simpanan paksa. Ya, mula-mula modal dia banyak, awak kena bayar deposit, kena bayar peguam. Tapi bayaran bulanan anda tu pelan-pelan bertukar jadi equity dan harta kekal anda. Kalau anda dah rancang nak berakar umbi di satu kawasan lebih daripada 7 tahun dan nak rasa selamat tanpa risau tuan rumah nak halau atau naikkan sewa sesuka hati, maka beli rumah adalah jawapan yang tepat. Jadi, mana yang menang? Tak ada jawapan yang salah. Semuanya bergantung pada gaya hidup dan perancangan masa depan anda. Jangan beli rumah ataupun apa-apa benda semata-mata sebab tekanan kawan-kawan. Dan jangan rasa bersalah kalau anda selesa menyewa. Buat kiraan sendiri. Plan. Jadi anda tim saver ataupun tim beli? Try. Komen kat bawah. Nama saya James Tan.